Wah, tahniah! Anda dah ada ahli keluarga baru yang berbulu. Kalau anda baru je bawa pulang si comel, memang ini masa yang paling seronok. Dalam kupasan kali ini, kita akan bongkar semua benda penting yang anda perlu tahu untuk pastikan kucing pertama anda sihat, gembira dan selesa di rumah barunya. Jadi, anda dah ada housemate baru kan? Dia comel, penuh misteri dan yang paling best, tak payah bayar sewa. Memang seronok ada peneman baru ni, tapi ia juga datang dengan tanggungjawab. Tapi jangan risau, kita akan lalui semua ini bersama-sama, satu persatu. Okey, perkara pertama dan paling asas sekali, mestilah makanan. Sama macam kita juga, apa yang kucing kita makan tu penting sangat untuk kesihatan dan mood dia. Jadi, jom kita pastikan kita bagi yang terbaik untuk dia. Bila masuk je kedai haiwan, pening kepala kan tengok banyak sangat pilihan. Soalan paling popular yang selalu bermain kat fikiran pemilik baru ialah nak bagi makanan kering ke atau makanan basah? Mana satu yang lagi bagus sebenarnya? Jom kita tengok. Okey, jom kita pecahkan satu-satu. Makanan kering atau kibble ni bagus sebab bila kucing kunyah, tekstur dia yang rangup tu tolong bersihkan gigi. Senang nak simpan pula tu. Makanan basah pula memang kucing suka sangat sebab kandungan air dia tinggi. Tapi kalau bagi setiap hari, tekstur lembut dia tu boleh buat plak berkumpul kat gigi. Jadi, nasihat terbaik, jadikan makanan basah ni sebagai treat istimewa. Mungkin sekali atau 2 kali seminggu. Mesti dia suka. Ini soalan cepu mas. Boleh ke kita campur-campur je makanan anak kucing dengan kucing dewasa? Jawapan ringkasnya, jangan. Dan ada sebab yang sangat kukuh kenapa kita tak patut buat macam tu. Cuba fikir macam ni. Keperluan nutrisi setiap peringkat umur tu lain-lain. Anak kucing perlukan banyak sangat kalori dan nutrien untuk membesar dengan sihat. Makanan dia tu padat dengan tenaga. Makanan untuk kucing dewasa pula, formulanya lebih kepada nak jaga kesihatan jangka panjang, terutamanya buah pinggang. Kalau tersalah bagi, boleh bawa masalah kesihatan nanti. Satu lagi benda penting, perut kucing ni agak sensitif tau. Jadi, kalau anda nak tukar jenama makanan dia, jangan buat secara mengejut. Kena buat perlahan-lahan. Caranya, campurkan sikit je makanan baru dalam makanan lama dia. Lepas tu setiap hari, tambahkan sikit lagi makanan baru dan kurangkan makanan lama. Buat macam ni dalam seminggu, baru sistem penghadaman dia boleh biasakan diri. Seterusnya, jom kita bincang pasal topik yang paling glamour sekali. Kotak pasir. Percayalah, kalau tandas dia sentiasa bersih dan selesa, rumah anda pun akan rasa lebih aman dan harmoni. Ini kunci utama. Kat pasaran sekarang ni ada 3 jenis yang popular. Bentonite, yang macam tanah liat tu, memang bagus sebab dia bergumpal dengan baik, jadi senang nak cedok. Tapi habuk dia boleh tahan banyak. Pasir tofu pula mesra alam, kurang berdebu. Cuma ada setengah kucing tak suka tekstur dia yang besar sikit. Dan yang terakhir, pine pellet. Dia ada bau kayu semula jadi, tapi bila kena cecair, dia akan hancur jadi habuk kayu. Anda kena cuba tengok mana satu yang kucing anda paling suka. Alamak, kucing tak nak guna litter box dia. Okey, bertenang, jangan panik dulu. Ini masalah yang agak biasa dan selalunya ada sebab tertentu. Kucing anda sebenarnya tengah cuba nak beritahu anda sesuatu. Biasanya ada 4 sebab utama. Pertama, lokasi. Kucing nak privasi, janganlah letak kotak pasir tu kat sebelah mesin basuh yang bising. Kedua, mungkin dia tak suka jenis pasir tu. Tekstur dia tak selesa kat tapak kaki dia. Ketiga, stres. Ada orang baru datang rumah atau anda baru ubah perabot. Dan yang paling penting, kalau semua tu dah cek tapi masih sama, mungkin dia tak sihat. Cepat-cepat bawa jumpa doktor haiwan ya. Okey, bab tandas dah selesai. Sekarang kita masuk pula bab penjagaan diri dan kesihatan. Bila kita tahu asas kebersihan, bukan je kucing kita nampak comel dan kemas, tapi kita juga boleh kesan masalah kesihatan lebih awal. Nampak tak nombor 1 ni? Ini bukan sebarang nombor. Inilah jumlah maksimum anda patut mandikan kucing dalam sebulan. Ya, cukup sebulan sekali. Kucing ni haiwan yang sangat pembersih secara semula jadi. Kalau kita mandikan dia kerap sangat, nanti kulit dia boleh jadi kering. Pernah tak anda tengah bilik-bilik kucing, tiba-tiba perasan ada bintik-bintik hitam kecil kat dagu dia? Macam kotoran tapi bila cuba bersihkan, tak tanggal pun. Jangan risau, itu bukan kotoran biasa. Itulah yang orang panggil jerawat kucing. Selalunya ia tak berbahaya. Salah satu puncanya ialah bakteria, terutamanya dari mangkuk makanan plastik. Sebab itulah ramai sarankan guna mangkuk seramik atau besi. Ia juga boleh jadi tanda stres atau alahan. Selagi tak nampak merah atau bengkak, okey je. Tapi kalau ragu-ragu, lebih baik dapatkan nasihat doktor.
Banyak juga kita dah belajar hari ni kan? Tapi jangan risau, tak susah pun sebenarnya. Jom kita rumuskan semua maklumat penting tadi dalam satu senarai semak yang ringkas dan senang nak ingat. Ingat 4 tiang utama ni. 1. Makanan yang betul ikut umurnya. 2. Air bersih yang sentiasa ada. 3. Tandas yang bersih. Dan 4. Sediakan satu tempat yang selamat dan selesa untuk dia berehat. Kalau anda boleh konsisten dengan 4 perkara ni, anda dah pun jadi pemilik kucing yang hebat. Jadi, rutin harian dah mantap. Tapi, ini sebenarnya baru permulaan perjalanan anda. Bahagian yang paling menyeronokkan lepas ni ialah bila anda mula belajar untuk faham bahasa dia. Setiap bunyi miau, setiap geseran badan, semuanya ada makna tersendiri. Terima kasih kerana bersama kami hari ini dan selamat menikmati pengembaraan indah anda bersama si Comel.